Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa menjalankan pencegahan jenayah bagi menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Contohnya pada malam ini, Polis Ampang mengadakan Ops Tiong bagi mengesan penjenayah warga asing di sekitar kawasan ini. Operasi ini berjaya mengesan beberapa warga asing yang didapati menjalankan sindiket penipuan melalui internet. Operasi ini ialah melibatkan Ops Tiong untuk membendung jenayah commercial crime yang melibatkan warga negara asing, terutama Africans. Jadi kita mengetahui bahawa perkumpulan ini telah terlibat dalam internet scam seperti parcel scam dan juga love scam. Jadi dalam operasi ini kita juga mendapat bantuan daripada agensi lain seperti pihak immigration, pihak JAIS dan juga pihak Jepang. Jadi ini adalah susulan daripada okeylah, kalau kita melihat masa sekarang ini kan banyaklah warga negara especially African yang telah terlibatkan diri dalam kes-kes internet scam. So tempat ini ialah one of the sasaran-sasaran lah yang diduduki oleh pihak oleh pemerintah lah, yang mostly apabila kita mengadakan pertangkapan, mereka mengaku bahawa mereka ialah student. Ada yang menggunakan visa lawatan. Jadi kita percayalah apabila dia menggunakan internet scam, dia telah menggunakan sertifikat ataupun dokumen-dokumen yang telah dipalsukan. Ini untuk meliur kan, untuk meliur mangsa-mangsanya untuk menyerahkan harta-harta lah. That's part of it lah ya. Bantras Jenayah Tanggungjawab Bersama, saya Aisyah Sarani melaporkan Metro News KL.